Monster Play. Hai guys, so hari ni kita nak buat custom deck untuk championship. So tema kita pada hari ni adalah Battle Crush dengan Blazing Force. Satu deck ada 30 kad beserta dengan 3 kad kosong. Kad bersyarat yang saya gunakan adalah 3. Boba sopan, boba sopan, boba beliung. Okey, boba solar ada 3 untuk unlock. Boba taufan pun ada 3 untuk unlock. Kupu teri, Pali Mayanari, Pali Mayanari, Kopa dan Kuali, Sumorai, Panglima Rapi, Mas Gardu, Yaya, Bobo Ice, King Boxel, Mas Mawais, Bobo Blaze, efek tak tahu tidak berkesan, Mas Gardu dan juga kad sokongan yang mempunyai 8. Seterusnya, 7 kad di atas ni adalah kad defense untuk mempertahankan diri sendiri. Di bawah ni adalah kad sokongan untuk support, contohnya tambah HP, efek kad lawan tak berkesan, dan di bawah ni adalah efek kad sokongan kekal untuk mengelakkan pihak lawan tidak lupin. Kad di atas memberikan kita advantage untuk kita melupin daripada zon menang dan juga zon kalah. Seterusnya di bawah pula adalah kad yang memberikan kita kad lebih pada tangan dan pilihan untuk letakkan di zon aktif. Ice tali ini adalah di antara kad yang memberikan kita advantage untuk melihat deck pihak lawan dan juga memberikan kita advantage untuk kemenangan. Contohnya di situasi ini, Panglima Primary Effect pinjam efek dari zon kalah pihak lawan. Automatik menang sekiranya kad jenis Boba Ice atau Blaze berada di zon kalah. Sini kita tengok Boba Ice berada di zon kalah, so automatik menang. Ataupun kita boleh menggunakan kad sokongan. Pak Patung melihat zon kalah pihak lawan dan tiru efek kad tersebut. Sama juga seperti Panglima Rapi. Kesimpulannya, ini adalah antara 4 kad yang tidak disarankan untuk diletakkan di dalam deck anda. 3 di atas adalah automatik menang, memberikan kelebihan kepada pihak lawan, dan di bawah adalah pilih 4 kad dan buang ke zon kalah pihak lawan. Ini juga memberikan kelebihan kepada mereka. Permainan Monster Galactica adalah permainan yang menggunakan strategi dan akal fikiran. Jumpa anda di channel 2025. Bye bye.